Tengok tu guys. Ai, Angah. Dia dah pandai bawa kereta ni. Ajak keluar je. Kunci dekat tangan dia. Dia dulu guys. Dia dulu yang bawa keluar kereta dari parking ni. Nanti kalau ada lesen ni, bagi dia je yang bawa. Daddy dia boleh rehat. Kita nak pergi mana ni Ngah? Pergi makan. Makan apa? Kita pergi makan KFC. Makan KFC? Dia nak makan KFC pula. Ni. Masuk. Q, okey? Q okey ke? Poyo-poyo je Angah. Tak adalah, cepatlah. Angah is poyo. Cepat. Hello guys, selamat petang. Assalamualaikum. Petang ni kita nak bawa ni Angah. Dia nak pergi makan KFC. Dekat TikTok dah dia hantar mesej. Tunjuk dekat Mami ada promosi. Beli satu harga biasa, satu lagi dapat harga murah sikit. Dia ajak pergi. Jadi ni kita nak bawa dia pergi. Sebelum tu kita nak ambil barang dulu dekat balai pengawal. Dah ni barang tadi. Ada 4 barang. Satu tadi Angah dah bawa. Ni ada barang. Lepas tu hari ni rezeki murah ada free gift. Free gift ni ada orang bagi tadi dekat balai pengawal tu. Berapa orang tu rezeki? Siapa ambil barang dia bagi ni mi kuning mentah ni. Kan dia kata ada orang dalam camp juga. Dia kata souvenir untuk kahwin hari tu ke apa ke, ada banyak lebih. Jadi dia bagilah. Dia bagi seorang satu mi kuning ni. Tapi tadi Mami pergi dengan Angah pun dapat juga mi kuning. Jadi kita boleh buat sarapan mi. Semoga murah rezeki kepada orang yang bagi sedekah ni. Semoga dipanjangkan lagi rezeki dia dekat orang-orang lain. Sama juga macam Mami, ada rezeki lebih kita boleh bagi-bagi dengan orang lain juga. Okey. Sekarang kita nak pergi KFC. 2.5. Tak sampai rasanya. RM6 ke? RM8. Bihun ni ke? RM2.5 rasa. Okay guys, kita dah sampai dekat KFC Tambun. Tempat kerja Along dulu ni sebelum dia masuk Navy. Sinilah tempat kerja dia. Jadi kita nak makan dekat sini. Bolehlah terbayang Along dekat sini. Okay guys. Aduh, rindu dekat Along. Along dah masuk Navy ni, dia busy sikit sekarang, tengah kursus, jarang telefon. Jadi kita lepaskan rindu dekat tempat kerja dia dululah. Dia pernah goreng ayam, pernah serve orang dekat sini. Pengalaman dia kerja dekat sini sebelum dia masuk Navy. Okay, jomlah kita masuk.